Salam semua. Ramai pihak mempersoalkan layanan berbeza membabitkan dua orang aktivis yang mana ketika dibawa ke mahkamah, Zamri Vinov dibawa dalam keadaan bergari manakala Arun diberi layanan berbeza sambil ditemani oleh pemimpin DAP. Di kalangan mereka yang mempersoalkan itu, Badrul Hisham Shahrin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bart, dalam satu kenyataan di Facebook membangkitkan perkara tersebut dengan mempersoalkan perlakuan berbeza pihak berkuasa terhadap dua aktivis yang terlibat dalam pembinaan rumah ibadat haram di atas tanah yang diceroboh. Cikgu Bart menegaskan bahawa Zamri Vinov yang menyertai himpunan menentang pencerobohan tanah telah ditangkap dan digari, manakala Arun yang didakwa menghasut untuk mempertahankan penceroboh tanah dilayan seperti VIP dan diiringi oleh timbalan menteri dari DAP. Kes himpunan lawan penceroboh tanah, Zamri Vinov ditangkap, digari. Tapi Arun yang hasut pertahan penceroboh dilayan VIP dan diiring Menteri Democratic Action Party, katanya. Cikgu Bart menyifatkan situasi ini sebagai undang-undang dua darjat yang menunjukkan ketidaksamarataan dalam penguatkuasaan undang-undang mengikut latar belakang politik atau hubungan dengan pihak berkuasa. Keadaan ini mengundang pelbagai persoalan mengenai layanan berbeza terhadap mereka yang dituduh. Semalam, kedua-dua aktivis itu dibawa ke mahkamah untuk pendakwaan. Zamri Vinov dan aktivis Arun Dorasamy masing-masing mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berasingan hari ini. Sekian saja. Jangan lupa subscribe, like dan share politico.my.